Kita solat berjemaah, habis solat orang sebelah kita khabar tak cukup serakaat. Dan memang betul tak cukup. Macam mana nak buat? Senang saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Bayang Zuhur. Faham? Kawan kita belah mu 3 rakaat dah. Ha. Kita pun dengar gitu. Pong, buat mana? Terus bangun. Bangun, mulakan rakaat yang akhir. Faham? Tak payah kata sahaja aku bangun sambung balik rakaat Zuhur yang kawan aku kata aku bodoh tadi. Faham? Tak payah. Faham? Kita masuk dah semayang dah dikira. Okey? Tapi kalau kita niat juga, aku niat sambung 1 rakaat, harus hukumnya. Okey? Jadi dah orang khabar tegak, kita naik selalu. Faham? Naik dan baca Fatihah, lepas tu rakaat, lepas tu i'tidal, sujud 2 kali, tayat akhir, sujud sahwi, baru salam. Tapi dengan syarat baru lagi salam. Kalau seminggu lebih dah salam, orang khabar dah cukup, maka jangan waksa saja dah kira bodoh bahasa saja. Nah, tak boleh. Atau sudah makan minum, atau sudah wirid yang panjang. Barallah, 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 barallah. Dari sambung dah, batal dah semayang. Faham?